Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara-saudari pengurusi majlis dari sini, ketua cabang, timbalan ketua cabang, Saudara Raja Naib Pengurusi Negeri, dan Saudara Khairul Anwar, timbalan ketua IMK Malaysia, dan seluruh rekan-rekan pimpinan yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, malam ini saya tak nak berjalan, cakap dengan rostro. Semua orang berjalan tak elok lah. Kita rehat sikit malam ini. Saya nak beritahu kepada saudara, kita ini berada dalam keadaan satu persimpangan yang cukup penting. Sebab pilihan raya ini, selepas pilihan raya, kita ingin saksikan sama ada kerajaan lama masih lagi memerintah ataupun kita nak ubah kerajaan baru. Datuk Najib beritahu, jangan eksperimen. Dan keluarga Tio Bihok pun ada malam. Jangan eksperimen. Saya nak beritahu kepada saudara, nak pilih kerajaan ni bukan nak eksperimen. Ini hak rakyat, kuasa rakyat. Eksperimen ni uji kaji dalam makmal boleh. Besok lepas pilihan raya kita letak UMNO ni dalam makmal. Kita kaji dia pasal perangai dia teruk sangat. Kita eksperimen. Tetapi sekarang ini, bila kita dah tengok bagaimana kebobrokan, kebincangan yang mereka lakukan, selepas 54 tahun, kita minta rakyat untuk buat perubahan. Di Negeri Melaka ini misalnya, betul lah Datuk Ali, dia orang kata bagus. Dia orang kata bagus lah. Bagus untuk Kasbah. Tapi kita saksikan antara tema Negeri Melaka ni, dia kata Melaka ni negeri maju. Ada 14 buah negeri dalam Negeri Melaka. Negeri Melaka ni negeri paling maju. Maknanya dalam kocik kita ni, koman-koman ada 1000 ni. Sebab kita orang maju. Orang mana? Melaka. Oh, Melaka negeri maju. Banyak negeri maju. Duit bawa mana? Negeri maju. Hong Kong 1000 je. Ataupun bawa US dollar, maju. Tapi kalau saudara tengok projek yang dibuat oleh Ali Rustam, semuanya saya boleh katakan semua projek yang konon dia nak angkat status Negeri Melaka sebagai negeri maju ni, tak maju. Ramai orang cerita dah pasal lapangan terbang dan sebagainya. Bawa ni saya pergi berjalan dekat Sungai Melaka. Saya tengok monorail tu. Saya kata, tak nampak pula monorail. Ingat saya pun nak naik. Nak rasa tengok macam mana. Datuk Ali beritahu dalam sidang media dia, lancar monorail yang kedua. Apa dia kata? Wartawan tanya dia, Datuk Seri, monorail pertama ni banyak komplain. Apa komen Datuk Seri? Oh, dia kata, ya memang betul. Benar, monorail Melaka ni dah terkenal seluruh dunia. Oh, kita pun hebat. Wartawan tanya, macam mana boleh terkenal seluruh dunia? Sebab daripada mula-mula dia lancar 20/10 tahun 2010 sampai sekarang ni dah 27 kali rosak. Memang terkenal lah. Ini perangai ketumpi kita ni kadang-kadang. Macam tu yang saya sebut. Jadi saudara, nak betul bangunkan negeri, baik, kita setuju. Tapi apa program dan perancangan? Kalau sekadar ini tangkap kuat, buat situasi, akhirnya saudara tengok yang dapat manfaat daripada pembangunan ini beberapa kerat pemimpin-pemimpin yang dikeliling betul. Rakyat tak dapat manfaat. Dan perangai Datuk Ali ini ditiru oleh pemimpin-pemimpin utama pada saat nasional. Tadi, kalau siapa tengok politik utama tadi, saya sempat tengok, dia lancarkan penyenaraian Felda Global Ventures. Felda ni, Datuk Najib kata nak kongsi kekayaan dengan seluruh rakyat Malaysia. Selesai dia rasmi, dia tanya orang yang datang. Saya pun nak ketawa bila tengok masing-masing jawab.
Dia kata penyenarai ini akan menyebabkan peneroka Felda pandai bermain saham. Kalau dulu peneroka tengok harga sawit, sekarang ni bila buka surat khabar boleh tengok ruangan saham. Apa yang makcik dekat Felda Bukit Senggih, Felda Macak ni tahu pasal saham? Apa dia tahu? Cuba tanya makcik tu saham. As-saham muhaikom dia tahu. Apa dia tahu pasal saham? Sawit dia tahu. Takkanlah bila penyenaraian Felda di perusahaan saham terus menembus. Orang Felda sekarang ni kalau pergi di Felda Bukit Bulat ke Felda Macam, orang nak bercakap pun bagaimana counter FGBH tadi, tutup berapa ringgit. Kalau begitu saya pun nak jadi orang Felda. Kalau sekejapan kita boleh pandai. Ini saudara, yang menjadi masalah dalam perkara ini apa? Yang sekarang ini diamalkan secara leluasa oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional tidak soal kejujuran. Tidak ada kejujuran di kalangan pemimpin dan juga orang yang ini. Yang ini masalah. Nak senaraikan Felda okey, tapi disuruh makcik dekat Bukit Senggih tanda tangan dokumen. Apa dia dokumen makcik tu pun tak tahu. Saya tanya makcik, makcik saya nak buat rumah terbaru. Dia kata makcik tak tahu saya. Makcik cap jari. Jari dia cap dia dekat dokumen. Saya tanya lagi, dokumen apa yang dia cap ni? Tak tahu. Makcik baca tak dokumen ni? Macam mana makcik nak tahu baca dalam bahasa Inggeris? Betul macam apa sama makcik cap jari semua ni? Pengurus kata untuk. Bila saya jelaskan, ni bawa balik tak dokumen ni? Dia tak bagi. Dia kata saya cap jari terus pulang. Pasti betul. Yang ini soal kejujuran. Kenapa tak ceritakan kepada orang tuan yang nak dibuat ni pinjaman untuk beli saham? Kalau tak boleh bayar besok, tanah menjadi gadaian dia. Kan cerita betul-betul supaya rakyat boleh berfikir. Apa kita ingat orang peneroka ni bodoh? Dia pun pandai, dia tahu fikir masa depan dia. Sebab tu yang saya sebut dengan kita marah ini, apabila pemimpin tidak lagi memikirkan tentang kepentingan rakyat, akhirnya dia berbohong kepada rakyat. Yang ini saya tak boleh maaf. Sebab itu sekarang ni main isu tentang kononnya Datuk Seri Anwar pula sekarang ni terlibat dalam kes menutup fail rasuah Saudara Azmi Ali. Baik pengurusi panel siasatan SPRM tadi beritahu kes akan dibuka semula. Okey. 17 tahun dulu punya kes. Ketua pengarah BPR dah keluar buku lah. Datuk Syafiq Yahya dulu ketua pengarah Badan Penegak Rasuah. Dulu panggil BPR, Badan Penegak Rasuah. Dia keluar buku. Dia cerita kes rasuah ini dah tutup dah. Sebab tak ada sebab untuk didakwa. No elements of corruption. Tiada elemen rasuah dalam penerimaan. Sebab itu tutup. Tadi tiba-tiba dan orang kata tak dandan SPRM ni. Dapat dia maklumat daripada blog, terus SPRM buat laporan polis. Terus tadi pengurusi panel siasatan kata kita akan buka balik kes. Tadi juga diumumkan kes NMC tutup fail. Syahrizat bebas rasuah. Tak ada gila Reza ni. Siapa? Besok jam 3.30 petang saya, Jimmy dan kawan-kawan pemuda yang lain, kita akan buat laporan terhadap Najib Mongolia ini. Kes skandal kapal selam 114.9 million euro. Kita akan buat. Kita nak tengok dia buka tak kertas siasatan. Jangan dia kata besok tak apa, kita tunggu dulu. Jangan main. Kes kapal selam, kes penting. Sebab apa kes penting? Saya nak beritahu pada orang Gajah, dia ada kaitan dengan wang rakyat. Wang rakyat salah pula. Saya baru ini panggil badan NGO Suara ni, badan hak asasi. Dia filekan kes tuntut daripada kerajaan Perancis bayar balik wang commission sebanyak 114.9 juta euro, 540 juta ringgit dipulang balik kepada rakyat Malaysia. Dia filekan kes. Saya beri taklimat. Baru saya tahu tuan-tuan, kapal selam yang 2 unit yang Malaysia beli, yang sekarang ni dah ada di perairan Malaysia, dah masuk dalam lautan. Mula-mula dulu tak boleh tenggelam, sekarang dah boleh tenggelam.
baru saya tahu kapal selam tu tak ada senjata. Peluru tak ada. Peluru sampai 2013. Sekarang ni baru nampak badan tu. Sebab tu sekarang ni anggota-anggota dalam kapal selam tu dia merayau apa? Tengok terumbu karang, dia tengok ikan, dia tengok laut dalam macam mana pemandangan dia, dia tengok apa ni ikan luyung. Tak ada apa, tekan-tekan dulu tak keluar. Nak tembak apa? Dia macam kita beli pistol lain, pistol lebih, tembak-tembak keluar dia. Kapal selam punya mahal, peluru sampai 2013. Apa yang macam ni? Saya nanti nak minta kita tulis surat dekat jeneral yang jaga ni. Kau boleh bawa orang lalu gajah. Kita pun nak tengok dia terbuka ke mana. Kalau dulu dia kita masuk ke Islam. Kita janji kalau tekan peluru tak keluar, boleh masuk dalam. Jadi saudara, ini yang berlaku. Apa hal dengan Datuk Najib? Dia dalam kontrak ini seluruh siasatan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Perancis ini, dia ada semuanya 153 dokumen. Banyak dokumen. Antara dokumen yang penting ialah ada nota, ada surat daripada Datuk Najib selaku Menteri Pertahanan kepada syarikat ini. Syarikat yang buat kapal selam, nama syarikatnya DCNS. Dia minta dibayar 1 bilion US dollar, 1,000 juta US dollar bersamaan 3,000 juta ringgit Malaysia. Bayar kepada syarikat Harry Mekar. Harry Mekar ni pengarah dia Razak Baginda dan isteri. Yang ini kita nak tahu mana duit ini dan untuk apa. Sebab itu saudara, ini bukan perkara kecil. Wang rakyat itu berbilion habis. Tapi bila minta buat projek untuk rakyat, semua backup. Kita beritahu kepada orang Lalu Gajah, merata Datuk Seri Anwar Ibrahim diturun. Dia beritahu kalau kita jadi kerajaan hari ini, esok kita nak turunkan harga ini. Kita tanya Barisan Nasional, dia berani tidak turun harga ini. Sampai sekarang tak nampak. Kemudian kita nak bagi pendidikan percuma supaya anak-anak kita daripada bawah sampai universiti dapat belajar secara percuma. Bagi pendidikan percuma. Hapuskan hutang PTN itu satu bab. Tapi yang penting ialah anak kita boleh dapat pendidikan percuma daripada bawah sampai universiti. Ini penting. Dengan adanya pendidikan percuma, kualiti hidup kita jauh lebih baik. Mak bapak tak pening kepala nak bayar hutang, dan anak-anak kita dapat belajar dalam suasana yang baik. Adakah Datuk Najib umum seperti itu? Tidak. Sampai sekarang kan, betul kita beritahu dalam buku jingga kita, menang saja dalam masa 100 hari kita akan kaji balik dan tutup semua tol untuk bagi kemudahan kepada rakyat Malaysia. Ini janji kita kepada rakyat Malaysia. Dan terbuka kita sebut. Sebab kalau kita tak sebut terbuka, takut-takut nanti orang tak yakin dengan kita. Apakah kita nak bohong? Tidak. Kita beritahu, kita bersedia. Datuk Seri Anwar bersedia berdebat dengan Datuk Najib nak cerita tentang hal ini. Kita jangan lupa waktu mula-mula minyak. Kenapa dia kata gila kita nak turun harga minyak? Dia kata oh negara ni akan jadi bankrupt. Ajak debat. Datuk Najib tak berani. Dia hantar putih mulut kuih berdebat dengan aku. Berbuih-buih dia nak kata minyak ni tak boleh turun. Tapi kita tunjuk dengan angka dan fakta bagaimana minyak ini kita boleh turun. Negara dan pendapatan negara dalam hal minyak ini jauh lebih baik. Untuk rakyat itu jauh lebih memberikan manfaat kepada kesan ekonomi rakyat. Semuanya kita jelaskan. Sebab itu saudara dikasih sekalian, sekarang ini bila kita lihat perkara ini, negara ini tak boleh bertahan lagi. Mesti kita buat perubahan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya tak mengajak saudara untuk buat eksperimen, tidak. Kita telah tunjukkan negeri Selangor kita perintah jauh lebih baik daripada negeri lain. Negeri Kedah
negeri Pulau Pinang, negeri Kelantan, Perak yang dirampas. Selangor saja saudara tengok. Dulu mula-mula perintah, orang kata negeri Selangor boleh jadi bankrupt sebab bagi air percuma. Sampai sekarang belum bankrupt lagi. Malah tambah pendapatan 1.9 bilion bagi negeri Selangor. Kita telah buktikan. Jadi saya tak ajak saudara untuk buat eksperimen. Saya nak minta saudara bantu kita. Sampaikan mesej perubahan ini kepada seluruh rakyat. Pagi besok pergi katakan Pekan Raja. Lepas minum teh, cerita dengan orang. Malam tadi aku dengar ceramah Pakatan Rakyat, dia sebut begini. Berhujah, beritahu kepada mereka. Kerana kalau mesej ini sampai kepada setiap rakyat, saya yakin mereka juga punya kebijaksanaan untuk menilai apa yang kita sebut ini betul ataupun perkara yang tidak. Sebab itu saya beritahu kepada rakan-rakan, pengalaman saya sendiri, bahawa ini keluar dalam, saya dijemput dalam bicara rakyat dengan Mursyidul Haq Tibai. Sebelum dia lancar Tibai, saya Tibai dari dulu dalam forum. Saya cerita tentang kes Datuk Seri Anwar secara fakta, sumpah dan sebagainya. 30 minit saya sahab. Gunakan forum. RTM beritahu 500,000 melihat forum itu. Itulah forum terakhir membabitkan ahli politik daripada pembangkang. Lepas saya keluar, saya tiba cukup-cukup, tak panggil lagi dah orang politik. Dia panggil orang biasa je. Sebab tak berani nak bagi ruang. Sebab kesan dia yang besar. Apa kesan yang besar? Orang yang hadir dalam dewan itu, majoritinya orang muda. Selesai 30 minit, dia minta soalan. Ditanya. Ada seorang wanita muda pakai tudung, Melayu, Muslim. Dia baca soalan. Kita tahulah soalan itu siapa pun. Mesti RTM ni pun. Dia baca soalan. Saya pun cuma nak faham soalan. Saya tak faham apa yang dia tanya. Saya yakin dia pun tak faham apa yang dia tanya. Buat saya betul kembali soalan dia. Habis program, dia datang ke saya. Dia kata, bang, saya minta maaf tadi soalan saya tak pernah jelas. Sebab yang ini soalan yang saya sepatutnya tanya. Dia tunjuk dekat saya. Soalan tu kalau saya baca, malu kita. Dia suruh serang Anwar, kritik Anwar tentang kes liwat dan sebagainya. Dia bagi dekat budak muda, wanita pakai tudung. Dia nak tunjuk kepada orang, tengok orang wanita muda ni yang Islam ni pun tak suka dengan Anwar. Tanya. Tapi dia kata setelah abang bagi penerangan 30 minit, saya nak tanya pun saya malu. Jadi bila saya buka soalan tu, saya berlakon. Saya tengok kertas, saya fikir nak tanya apa. Itu yang saya pun tak faham apa yang saya tanya. Saya minta maaf. Apa poin dia? Poin dia ialah, kalau kita beri ulasan yang baik, cerita fakta, bukan kebohongan, orang akan buka mata dan mata. Sebab tu dalam kes terbaru ini, bila Datuk Seri Anwar didakwa di mahkamah baru ini, kita tengok satu kejutan berlaku. Datuk Yusof Zainal Abidin, pendakwa raya yang dakwa Anwar daripada tahun 1998. Kes liwat pertama dia dakwa, dia terlibat dengan Mokhtar dan Gani Patai waktu itu. Kes liwat yang kedua, dia dakwa sendiri. Selesai kes liwat, tutup kes, Anwar menang, dia letak jawatan, sekarang ni dia jadi hukuman maut. Dia jadi hukuman maut. Tak ada berlaku dalam dunia. Dia dah dakwa, dah balon-balon, dia letak jawatan, dia join pula Anwar. Saudara tengok, bila kita tanya dia, dia kata sudah cukup. Saya dah cukup lah. Saya dah buat apa yang sepatutnya saya buat. Sekarang ni saya nak bela pula orang yang ditimpa kesalahan. Yang ini mesej besar. Kalau orang yang dakwa Anwar pun dah join Anwar. Orang lu gajah yang tak dakwa Anwar Ibrahim Persa dah tak nak join. Ikut sekali. Dia tahu kes pertama itu ikut sekali. Orang arah, dia ikut arahan. Kes kedua dia beritahu tak cukup bukti, jangan dakwa, dia kata dakwa juga. Akhirnya terbukti kalah dan memalukan Anwar. Dan dia join bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar kali ini untuk membuktikan bahawa, memberikan mesej kepada rakyat bahawa tindakan yang dia buat sebelum ini adalah tindakan yang mengikut arahan
daripada UMNO dan juga Barisan Nasional. Sebab itu saudara dikasih sekalian, saya nak minta Melayu kali ini. Kalau saudara yakin dengan apa yang dikatakan kita sampaikan, Wabi Fuziah datang dari Kuala pun ada, kita mesti manfaatkan peluang kali. InsyaAllah kali kalau kita kerja sungguh-sungguh, kita ikhtiar sampaikan mesej penerangan daripada sekarang, saya yakin pilihan raya umum yang akan datang, kita akan cipta kejutan di negeri Melaka ini. InsyaAllah negeri Melaka akan jadi negeri Pakatan Rakyat selepas pilihan raya. Sebab tu Datuk Najib sekarang ni dia takut nak buat pilihan raya. Saya dengar cerita pilihan raya ni pada bulan 6 tahun lepas. Oh, dia kata bulan 6 akan ada pilihan raya. Kita pun kerja dah semua ni. Sampai bulan 6 tak ada pilihan raya. Lepas tu kita dengar bulan 9. Kita pun gerakkan jentera. Bukan main ni. Ceramah. Hebat. Bulan 9 tak ada pilihan raya. Lepas tu kita kata, oh ni mungkin Najib buat bulan 12. Sebab kita dengar nak bagi bantuan pelajaran. Jadi kita pun kerja sekali lagi. Bersungguh-sungguh kita turun ke bawah. Mari bulan 12 tak ada juga pilihan raya. Kemudian kita dengar bulan 3 pula. Kita pun kerja buat bersih. Habis bersih, tak ada pilihan raya. Sekarang ni dia kata kuat bulan 6. Hari ni dah masuk 1 bulan 6. Tak tahu lah ni. Ikut pilihan raya kali ni. Tapi kalau ikut rasa saya, tak mungkin dia buat bulan 6. Mungkin bulan 9. Silap-silap sampai habis term 2013. Itulah term yang terakhir untuk Datuk Najib dan Ali Nasrul. Ali Nasrul, last term. Dia kena buat juga. Jadi insyaAllah, saudara, kita kerja, ikhtiar, akhirnya kita yakin bahawa tidak ada kuasa yang besar di atas itu. Janganlah UMNO Barisan Nasional nak bangga dia itu kerajaan akan kekal. Tidak. Kerajaan tidak akan. Yang kekal ialah kuasa Allah SWT. Jadi kita ikhtiar. Akhirnya kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Boleh atau tidak, saudara? Boleh. Saya berhenti setakat ini. InsyaAllah kita berjumpa dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi.